Hello. Ha! Hello na apa ni? Kami mau bantuin cik. Aduhai, skrip lama lagi nih bro. Oi, siapa nih? Kau lagi ke? Semak betul. Yeah, pagi-pagi lain dah kena serang. Nombor pelik masuk tak bagi salam. Suara acas skema kononnya matan. Tapi ayat kau aku dah boleh faham. Janji lulus cepat tak payah penjamin. Interest rendah konon tak pening-pening. Bila tanya branch kau mula tergagap. Background bising macam tengah gaduh rap. 4 kali sehari kau lakukan. Cari mangsa yang tengah tertekan. Nada lembut konon penuh keyakinan. Hujung cerita kau nak kau keuntungan. Skrip kau resako tak pernah tukar. Ayat manis tapi niat kau hambar. Ingat semua orang senang kau nak pijak. Sorry lah bro, kita orang dah bijak. Call lagi, tekan-tekan sampai ke pagi. Long konon lulus tak payah janji. Cerita basi ulang berkali-kali. Call lagi, auto dial sampai tak ada kualiti. Janji manis tapi tipu lagi. Bye-bye, scammer tak layan lagi. Yeah, tekan nombor awak harap ada sangkut. Mak emosi tapi niat kau busuk. Ayat copy paste dari skrip berhabut. Setiap punchline kau memang nampak karut. Encik jangan risau, peluang ni terhad. Kalau legit kenapa tak ada pejabat? Hantar itu ini, konon nak verify. Lepas dapat duit kau terus sayonara bye. Target orang susah, tengah fikir hutang. Bantu kononnya tapi tikam belakang. Rezeki haram, hidup takkan tenang. Lambat laun kau sendiri yang teruskanlah call ulang skrip yang sama. Hidup kau lu penuh dengan drama. Dunia dah celik tak ada siapa nak percaya. Scammer macam kau ni layak masuk neraka. Call lagi,